Sebelum match second leg Shopee Cup berlangsung, kita nak sembang sikit lah apa yang berlaku dalam first leg Shopee Cup. Dua keputusan berbeza yang dicatatkan oleh dua wakil Malaysia dalam match first leg sebelum ni. Selangor menang 2-1 menewaskan wakil Vietnam Nam Dinh di MBPJ. JDT pula tewas 1-3 kepada Buriram United di Stadium Sultan Ibrahim. Kalau korang lupa, Selangor ni merupakan naib juara Grup A bertemu dengan juara Grup B Nam Dinh. JDT pula naib juara Grup B bertemu dengan Buriram United juara Grup A. So dua wakil Malaysia ni masing-masing berjumpa dengan juara grouping. Based on record, ini kali pertama Selangor bertemu dengan Nam Dinh. Berbeza dengan JDT dan Buriram United yang dah banyak kali bertemu, terutamanya di tournament level Champion League. Pertemuan kali ni kali kelima JDT gagal menewaskan Buriram United. 3 kali kalah, 2 kali seri. Lagi pedih, ini kali kedua JDT gagal menewaskan Buriram United di Stadium Sultan Ibrahim. Memang liat betul lah Buriram United ni. Match di Stadium Sultan Ibrahim, walaupun statistik menunjukkan JDT lagi garang berbanding dengan Buriram United. Ball possession 68%, 21 kali shot, 4 on target, 1 je gol berjaya dihasilkan JDT. Berbanding Buriram United 32% ball possession, 4 kali je shot. Tapi 3 shot on target, semuanya Buriram masukkan gol. Ironinya, match di MBPJ pula, walaupun Selangor menang, tapi berdasarkan statistik nampak Nam Dinh ni lagi berbahaya. Nam Dinh 54% ball possession, 20 kali shot, 1 on target. Selangor pula 46% ball possession, 7 kali shot, 4 on target. So basically dalam bola sepak, statistik ni tak mencerminkan keadaan sebenar yang berlaku dalam match. Pegang ball possession, banyak kali shot pun tak guna juga kalau tak berjaya menjaringkan gol. Sebab in the end, gol itulah yang menentukan kemenangan. Kalau perhatikan Selangor dan Nam Dinh, turunkan skuad yang average umur bawah 30 tahun. Skuad Selangor paling muda dengan average 26.6 tahun. Dalam first 11 ada 3 player bawah 23 tahun. Player sub pun majoriti dibarisi player anak jati Malaysia. In fact, penjaring 2 gol Selangor dalam match ni dijaringkan oleh player import Brazil, Crigo Moraes yang berusia 25 tahun. Setakat ni, player import paling berbaloi yang Selangor ada sekarang ni. Harapnya dia terus konsisten dan bertahan berada di Selangor dalam masa 2-3 tahun lagi. Kepoweran Crigo Moraes menenggelamkan terus Rafelson Zwanson, striker Nam Dinh dan juga striker kebangsaan Vietnam. Di saat Selangor dah mula bagi peluang player muda beraksi di pentas tertinggi, JDT pula masih mengharapkan player-player import berpengalaman diorang. Dengan average umur 30.9 tahun, Corbin Ong yang dah umur 35 tahun tu masih dikerah lagi naik turun sebagai wingback kiri. Sama je lah modelnya dengan Buriram United. Harapkan kedrat player berpengalaman. Dengan average umur skuad Buriram lagi tua, 32.3 tahun. Tanpa Arif Aiman, JDT macam kehilangan magisnya. Biasanya di saat ketinggalan macam dalam match ni, ada Arif Aiman yang tiba-tiba buat larian deras, dribble 3-4 orang, assist gol, skor gol penting di saat akhir. So kehilangan Arif Aiman memang dirasai oleh camp JDT lah. Tapi itulah, sampai bila nak harapkan dah Arif Aiman kan? Mungkin disebabkan faktor usia ni juga menyebabkan pertahanan JDT mudah expose dengan attacking force Buriram United yang dikutai oleh import Brazil Guilherme Bissoli. Gol pertama Buriram, pertahanan JDT gagal tutup ruang dekat sebelah kanan dan gagal marking Bissoli. Gol kedua sekali lagi di sebelah kanan JDT jadi lubuk, lepaskan bola kepada player Buriram yang tak ada siapa marking. Gol ketiga, bola terlepas daripada bahagian kanan JDT juga, berjaya dihantar kepada Bissoli yang terbukti prolific mencari space menewaskan Edri Israfilov. 2 gol yang berjaya dijaringkan Selangor pula memang gerakan atau strategi yang memang dah dirancang daripada awal. Bagi ruang kepada Kuan Tin Cheng buat larian dekat flank kanan dan hantar bola cari Crigo Moraes. Tapi relax dulu, JDT ada peluang lagi untuk buat comeback. Selangor ada 90 minit lagi untuk pertahankan kelebihan diorang. Apa strategi nak ke final? Kita tunggu je lah apa yang berlaku dekat second leg nanti. Aku pun bukannya head coach nak bagi tahu taktikal apa yang patut guna. Pandai-pandai lah Selangor dan JDT nanti. Bye.